Hai, Assalamualaikum. Hari ni Mama Ita dengan Mama Lina berada dekat Mami Guest Room. Kami berada dekat Kota Baru, Kelantan. Ni dia Mami Guest Room dia. So kami punya bilik nombor 3. Cantik kan? Bersebelahan dengan masjid ni. Kami ingat ada gambar apa Azhar Idrus kat situ. Kami ingat malam ni Azhar Idrus, bolehlah kami pergi kat situ. Rupanya dekat Tumpat. Dia dekat Tumpat. Jom Mama Ita tunjuk bilik. Bilik kami nombor 3. Dia dekat luar tau, bukan dalam rumah ni. Dia bukan dalam rumah ni, tapi dia berada dekat luar. Murah je. Siapa yang datang kat Kelantan ni bolehlah sewa kat sini. Okay, ni dia room nombor 3 kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Okay, inilah kita punya bilik. Bilik nombor 3. Ada satu katil single kat sini, katil double, dan satu lagi katil single. Ada almari, ada kipas. Ada setiap bilik ada apa? Ada mini kitchen ya. Ada fridge dia, ada ada mini kitchen lah. Lengkap lah. Lepas tu ni kita punya juadah untuk berbuka hari ni. Air tuak. Lepas tu ada lemang sikit. Tengok dia punya ni, bilik air ni okey tak? Tak check. Okey. Ada TV besar. Ini dia punya bilik air. Selesa lah. Cantik kan? Tempat mandi. Biasalah tandas. Okey. Ni yang atas ni tengok cantik. Oh, ni ceiling dia. Cantik kan? Ceiling dia ada tampal. Cantik lah. Kita nak buat rumah macam ni lah. Jadi kita buat rumah besar ni je kan? Okey, bye.